hari ni Barus nak berkongsi tahu satu tempat yang menarik yang wajib anda singgah. Kalau di Kelantan tu lebih popular kepada Wakaf Cik Ye, di Terengganu Pasar Payang, tetapi di Melaka ramai yang tidak tahu sebenarnya. Kalau anda lihat Pahlawan Walk Market Melaka, dekat sinilah pusat membeli belah harga borong dan juga orang kata pelbagai-bagai produk tradisional Melaka seperti cencaluk, belacan, gula Melaka. Okey, so hari ni Barus nak berkongsi dengan anda semua apa yang ada dekat Pahlawan Walk Market Melaka yang ramai tidak tahu. Ia betul-betul berada berdekatan dengan Menara Tamim Sari. Jom ikut Barus. Jurnal Melaka bukan hanya destinasi, ia perjalanan hati untuk hati-hati menyimpan warisan untuk generasi hari ini. Okey, kalau anda lihat situasi kat sini, okey, kalau anda nak mencari produk-produk kraft tangan seperti baju Melaka, cencaluk ataupun nak tengok, nak lihat sendiri, tengok apa tu pelbagai-bagai produk, contohnya lah kalau anda lihat saya berada di salah satu produk pakaian Melaka. Kalau anda nak cari kitchen, anda nak cari orang kata blouse daripada kanak-kanak hingga dewasa, ada di Pahlawan Walk Market Melaka ni. Okey, banyak lagi yang baru saya akan berkongsi dengan anda semua. Contohnya kalau nak tengok belacan, dodol, dia lebih popular dekat sini dengan jualan dodol gula Melaka. Okey, ramai yang tak tahu kelebihan dan keaslian dodol gula Melaka. Nanti kita akan berkongsi dekat yang mana salah satu gula Melaka yang ori dan ada yang jenis campuran. Dia banyak grade. Kat sini kalau anda lihat, apa yang menarik, ada orang, kalau anda lihat kat sini, ada orang panggil gula kabung, ada orang panggil juga gula Melaka. Okey, nanti Barus nak cari ada yang salah satu tunjukkan Barus gula Melaka asli. Kita nak berkongsi dengan orang yang mana satu yang gula Melaka betul-betul pure Melaka punya. Okey, ni gula Melaka asli. Kalau nak tahu macam mana gula Melaka asli, minta dia rasa, boleh tak? Ni daripada nira kelapa. Nira kelapa ni dia lembut. Lagi satu dia tak berapa manis, dia boleh rasa lemak, kurang manis. Ni texture dia lah. Boleh saya kita rasa sedikit. Okey. Okey, abang boleh cubit di situ. Sini ya. Ya. Ya betul. Dia bukan manis orang kata Manis macam yang melekat. Dia berlemak. Ya, betul. Dia memang asal betul-betul daripada nira iaitu kelapa. Dan saya rasa dekat sini pun famous dengan belacan asli Melaka. Belacan, cincaluk. Kalau ni cincaluk. Okey, ni cincaluk dia. Cincaluk ni dia udang. Nak makan, kebanyakan orang makan dengan ulam sajalah. Potong bawang, cili, asam limau, pakai ulam makan. Okey, cencaluk lebih dikenali salah satu makanan tradisi di Melaka dan juga bagi kaum Baba dan Jonya. Di Melaka pula hasil kualiti udang ragau untuk dibuat cencaluk atau belacan boleh didapati di pantai-pantai, pesisiran pantai-pantai negeri Melaka lah, seperti di Kelebang, di Limbungan, Tengah Batu dan seantara dengan dia lah. Okey, proses udang geragau ni untuk dijadikan cencaluk ialah salah satu pemeraman lah. Okey, amat berkualiti. Itu sebab cencaluk Melaka ni lebih disukai oleh masyarakat Melaka dan luar Melaka sebab kualiti daripada udang geragau. Okey, ia dimakan bersama ulam-ulaman sebagai pencicah dan penambah selera semasa makan nasi, terutama nasi panas tau. Ia juga dicampur dalam masakan lain sebagai penambahan perisa yang menjadikan makanan lebih lazat. Ia juga sebenarnya cencaluk ni ramai yang tidak tahu, dia sebenarnya baik untuk imunin usus kita. Okey, tidak wajarlah cencaluk ni ditenggelami sebab dia sudah menjadi satu makanan tradisi yang turun temurun oleh masyarakat Melaka dan juga negeri-negeri di pantai barat. Okey, ini antara contoh-contoh lah baru nak berkongsi. Dan ada satu benda yang menarik kalau baru nak berkongsi dengan anda daripada segi seni persembahan yang diterjemahkan pada baju. Okey, ini salah satu yang baru nak berkongsi dengan anda semua. Contohnya banyak konsep-konsep ni adalah konsep-konsep daripada segi sejarah Melaka. Kalau anda sekarang baru berada di salah satu outlet, kalau kita tengok Laksmana Hang Tua. Okey, kita tengok dia ada Laksmana Hang Jebat. Okey, Sumpah Pendekar. Banyak
Kalau Barus rasa dekat sini dia memang salah satu kedai yang custom dan creativity owner, anak orang kata peniaga-peniaga tegar di Palawan Walk Market Melaka ni persembahkan hasil kreativiti mereka untuk orang luar, bawa balik hasil tangan mereka dan seni mereka diterjemahkan pada asal usul Melaka, Palawan Melaka. Okey, jadi banyaklah kalau kita tengok tentang gambaran-gambaran ni, dia seolah-olah berkongsi sejarah diterjemahkan pada baju. Okey, daripada kanak-kanak hinggalah dewasa. Kalau nak kitchen pun ada. Daripada segi macam-macam ada lah. Okey, ni kita tengok cantik tak dodol Melaka Ada perisa leci. Ni leci, ni strawberry. Okey, ni jagung. Okey, ni durian, ni tu pandan, ni original, ni kopi. Kalau kata macam anda tersalah ambil besok, jangan komplain, tanya dulu, tengok dia ada tag ni kopi. Okey, jom. Kalau nak cari nama-nama yang diukir untuk jadikan kitchen anda, semua ada. Okey. Ini kedai yang paling besar ni. Okey, sekarang Barus berada di salah satu kedai iaitu Oleh-Oleh Melaka, makanan tradisional. Okey. Jadi kalau anda nak shopping, okey, barang-barang kerepek-kerepek, belacan, cencalo ataupun barang-barang tradisional, ini salah satu outlet yang besarlah bagi Barus yang wajib anda singgah. Okey, kalau anda lalu aja dekat laluan utama ni, anda akan nampak signboard Oleh-Oleh Melaka. Dia ada banyaklah, oleh-oleh Melaka, warisan, okey, sebakul. Jadi saya kalau daripada pintu masuk utama, okey, anda akan jumpa signboard. Kalau tak tahu kat mana Palawan Walk Melaka tu, anda perhati signboard Oleh-Oleh Melaka. Inilah tempat yang Barus berkongsi dengan anda semua. Dan apa yang menarik juga, dia ada juga kuih. Orang kata kuih-kuih raya. Contohnya, kadang dia benda yang tidak bermusim. Contoh baru nak berkongsi anda, kuih tart. Mereka ada kerepek-kerepek. Perayaan pun dah dekat. Okey, kalau nak cari kerepek-kerepek, sebenarnya goodies untuk perayaan, datang sini. Di Palawan Walk Melaka. Tengok, menarik. Kuih kapit dia ada. Okey, nak kopi asli, kopi Hang Tuah. Ni semua ada. Dan ni kenangan. Okey. Anda boleh lihat kat sini kalau tengok cacang. Ini kalau dinamakan dekat sini kuih sarang semut atau karas. Ini kuih kapit. Okey. Ni rempeyek. Okey, ada orang panggil ni kuih gulung. Kalau dulu abang Arus kecil-kecil, arwah Barus selalu cakap kuih Belanda. Okey. Jadi banyaklah. Kalau anda beli, keistimewaannya jika banyak lagi murah. Kebiasaan orang suka borong dekat sini, harga dia jatuh harga borong. Okey, seperti juga kalau anda ke tadi Barus kata di Kelantan ada Wakaf Cik Ye kan, di Terengganu ada Pasar Payang. Di Melaka ni ramai yang tak tahu. Tu Barus nak berkongsi dengan anda Palawan Walk Market. Okey, dia betul-betul berada berdekatan dengan Menara Taming Sari. Kena goti gardenia kan. Macam go promote gardenia pula. Kena dengan kata lapik kan, sapu, gantikan pelantar kan. Makan dia lagi sedap. Yang ni nama dia lempuk. Dokumentasi, inspirasi dan tradisi dari Barus Jurnal Melaka. Jangan lupa follow, like and share, dan insyaAllah kita akan berkongsi lebih banyak lagi tentang apa yang menarik tentang produk-produk ataupun tempat-tempat di Melaka sempena Tahun Melaka 2.0 2026. Bye bye.